Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita punya projek, kita nak restore balik exhaust ni bagi dia jadi clear balik. Ini adalah part untuk kita sander. Kita pakai sander, kita sander untuk buang karat-karat lama. Kita polish balik buat karat lama. Mana yang kalau bunyi bising tu slowkan sikit volume, sebab sander ni agak bising lah. Saya pun dah cepatkan sikit dia punya video ni, so dia tak punya bising sangat. Kalau tak tahan bawa apa, dia punya bunyi kuat, slowkan sikit volume lah. So ini adalah untuk sander-sander, kita bagi rata dia punya tu, bagi nampak clear dia punya material dia tu, steel dia tu. Lepas tu ada buat, kita buat step untuk polish balik apa semua lah. Ni orang kata nak bagi rata dulu, yang mana karat-karat lama yang tebal-tebal tu kita sander dulu. Ada yang guna kertas pasir boleh gosok, pakai brush tu pun boleh. Banyak benda kita boleh buat cara kan, macam-macam benda boleh. Ini dah habis. Kalau dia ni komen. Ok lah guys, ini tadi hasil kita polish pakai grinder ni. Kita pakai ubat hijau tadi untuk solid steel ni. So lepas ni kita touch up sikit-sikit lagi. Lepas tu nanti kita layang pakai spray clear. Ok, ini selepas kita layur pakai torch lah. Kita layur bagi naik colour dulu, bagi dia cantik-cantik sikit sebelum kita nak buat proses finishing lah. Tu ada colour-colour biru-biru tu, dia kena pandai layang lah. Ini pun layang lebih kurang je lah. Orang kata ni nak restore balik kan, bukan nak jual apa semua, nak pakai sendiri je. Ok, kita layar lepas ni. Ok geng, ini yang dah siap spray ya. Yang dah siap spray. Sebab tadi saya tak sempat nak ambil video untuk spray kan. Minta maaf, nanti kalau ada masa lagi saya tunjuklah cara nak spray dia ni. Benda ni spray macam itu je. Dia nak bagi nampak dia punya colour tu lagi tinggi, naik colour dia. Dia dapat shining kan. So nampak kali biru-biru tu. So ini kira dah finishing kan ni. Finishing untuk projek touch up exhaust ni balik kan, bagi nampak clear balik. Sebab kalau tengok video pada awal tadi, dia memang dah teruk kan. Ok geng, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.